Okey, saya dalam kajian saya sebut, saya kata okeylah, katalah kita setuju dengan yang Syiah cakap bahawasanya ahlu sunnah ni sababun nuzul ni adalah teori yang kita buat. Katalah kita setuju macam tu. Okey, mana dia sababun nuzul yang sebenarnya yang menurut riwayat yang sahih? Maknanya kita sebut kat Syiah, okey, kalau kita punya riwayat tak betul, mana riwayat yang betulnya? Problemnya tuan-tuan, Syiah ni masalah dengan hadis-hadis Syiah, hadis dia susah nak capai darjat sahih. Susah sangat-sangat. Kenapa? Sebab dia punya hadis dia memang kelemahan dalam hadis sangat-sangat ramai. Antaranya, kalau saya boleh kongsi, kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah kan kita ada ilmu jarah wa ta'dil kan. Ilmu jarah wa ta'dil ni maksudnya ilmu kritikan para perawi. Maknanya setiap perawi hadis tu kita ada simpan rekod. Dia ni boleh percaya tak? Dia ni boleh percaya tak? Itulah dia jarah wa ta'dil kan. So katalah satu sanad tu daripada Imam Bukhari kan, daripada tok guru dia Imam Bukhari, daripada Imam Ahmad, contoh sebagai contoh. Imam Ahmad daripada orang ni, daripada sahabat Nabi SAW. Maka rekod tok guru dia tu ada. Rekod Imam Ahmad ada tak? Ada. Rekod guru Imam Ahmad ada tak? Ada. Rekod guru atas tu ada tak? Ada. Rekod sahabat ataupun tabi'in ada tak? Ada. Jadi bila semua perawi ni ada rekod, kita boleh semak mereka ni boleh percaya ke tak. Di situlah cara kita sambungkan sanad hadis kita. Itu sistem Ahlussunnah, boleh faham? Okey. Syiah dia punya problem dia apa? Ilmu jarah wa ta'dil ni ataupun nama-nama perawi yang Syiah kemukakan, maknanya dia kata, okey, hadis Ahlussunnah kita tak terima, dia kata. Kita tak terima sebab ada Ahlussunnah. Kita terima hadis kita je. Okey? Bawalah hadis kamu. Kita bawa hadis dia, kita semak dia punya rangkaian perawi itu, 85% adalah golongan yang tak ada rekod. Boleh faham maksud saya ni? Dalam sanad yang Syiah bagi pada kita tu, kononnya alternatif tu, 80% daripada perawi-perawi tu tak ada rekod. Maksudnya tak ada orang kenal siapa perawi itu. Bukan saja tak ada orang kenal, kadang-kadang kalau ada orang kenal pun tak ada rekod dia ni okey ke tak okey. Dalam ilmu hadis dipanggil majahil. Majahil ni maksudnya perawi yang tak ada, sama ada tak ada orang kenal ataupun perawi tu tak ada orang tahu keadaan dia. Berapa peratus? 85%. Sebab tu hadis Syiah buat masa ni saya tak pernah jumpa kalau hadis Syiah menurut syarat Ahlussunnah nak kata sahih, memang tak ada. Setakat ni saya dah pernah tapih beratus lah juga. Memang tak ada lah. Kalau ada pun sahih menurut syarat Syiah sendiri saja. Itu pun syarat dia tu masih boleh diragukan lagi. Memang dia punya hadis tu nak mencapai darjat sahih memang sangat-sangat susah. Kenapa? Sebab rekod mereka teruk. Yang pertama sebab rekod mereka teruk, dan yang keduanya ni hakikat sebenar lah. Kalau tanya saya, ni hakikat sebenar. Yang keduanya, kenapa 85% tu tak ada orang pernah kenal? Kenapa orang tak kenal dan orang tak tahu keadaan mereka? Jawapan pendeknya, sebab 85% tu mereka reka saja, orang tu tak wujud pun. Boleh agak kan? Kenapa tak orang kenal? Sebab tak wujud. Dia letak aja nama. Saya pernah cari satu nama haddatsana Muhammad. Dia kata, dan saya meriwayatkan daripada Muhammad. Dia kata kan. Saya pun carilah nama Muhammad tu. Muhammad mana? Dia pun last sekali saya pun susah gila nak cari kot, sebab nak kena cari tok guru dia siapa, anak murid dia siapa, di mana. Last sekali dapat jawapan, Muhammad ni namanya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Kufi. Tu je ada maklumat ada. Tok guru dia siapa? Kita tak tahu tok guru dia. Anak murid dia siapa? Tak tahu anak murid dia. Dah kalau anak murid tak tahu, tok guru tak tahu, macam mana kita nak pastikan hadis tu sahih? Memang saya punya suspicion, saya punya syak wasangka saya, Muhammad tu tak wujud pun. Dia letak je nama macam tu. Kata, kenapa mereka boleh buat benda macam tu, Ustaz? Bukan mereka boleh buat, mereka dah pun buat macam tu. Mereka dah buat macam tu. Penduduk Hijaz, penduduk Madinah kata, kami pernah kumpulkan hadis-hadis berkenaan kelebihan Ahlul Bait daripada Kufah. Maknanya kami ini pernah belajar kat Kufah, kami dengar hadis berkenaan kelebihan Ahlul Bait, kami rekod kan. Kami dengar hadis kelebihan Ahlul Bait, kami rekod kat Ahlul Bait ni ketua umat semualah, dia palsu apa semua tu. Kami kumpul-kumpul semua hadis berkenaan kelebihan Ahlul Bait daripada Kufah. Hadis-hadis palsu ni kami kumpul semua, ada 300,000 hadis semuanya. 300,000 hadis. Saya nak buat perbandingan. Banyak mana Ustaz 300,000 hadis tu?
Sahih Bukhari ada 7,000 hadis. Sahih Bukhari yang panjang tu ada 7,000 hadis lebih kurang. Hadis palsu yang dia ada 300,000 hadis. Musnad Imam Ahmad yang sikit punya panjang tu, Musnad Imam Ahmad tu berapa hadis? Lebih kurang 20,000 hadis. Hadis yang mereka compare berkaitan kelebihan Ahlul Bait daripada penduduk Kufah 300,000 hadis. Tuan-tuan tengoklah dia punya perbandingan itu bukan sikit ke apa. Jadi daripada sudut pemalsuan ni memang Syiah memang jagohlah pemalsuan hadis Nabi SAW. Okey. Jadi kalau mereka nak kata kat kita kita punya sababun nuzul ni kita reka, sebenarnya hang cakap kat diri dia kata dia mereka, alright.